Kalau nak sihat lama, makan pun mestilah kena bijak. 5 jenis makanan yang boleh menyebabkan gout yang anda patut tahu. Yang pertama, makanan laut ataupun seafood sebagai contoh macam udang, sotong ataupun ketam. Okey, makanan laut ni ialah makanan yang tinggi purin. Bila purin tinggi, ia boleh menyebabkan asid urik terkumpul dengan lebih banyak. Jadi, ia boleh mengakibatkan gout datang menyerang. Yang kedua, daging merah dan juga organ dalaman. Sebagai contoh macam daging kambing, daging lembu ataupun hati ayam. Ini semua sedap, tapi bila kita selalu sangat makan, gout mesti suka. Yang ketiga, minuman bergula ataupun beralkohol sebagai contoh macam soft drink, air gas ataupun bia. Okey, minuman yang gula tinggi dan juga beralkohol ni boleh mengakibatkan proses gangguan pembuangan asid urik. Yang keempat, makanan proses ataupun makanan segera sebagai contoh macam sausage, nugget ataupun instant noodle. Makanan ni semua ialah makanan yang tinggi sodium dan tinggi pengawet. Jadi ia boleh membebankan buah pinggang dan menyebabkan asid urik lagi banyak terkumpul. Yang kelima, makanan manis yang berlebihan. Contohnya macam kek, aiskrim ataupun pastry yang terlalu manis. Bila kita makan makanan yang terlalu manis, kita akan lagi tinggi risiko untuk dapat gout, especially bila kita dah start overweight. Jadi, kalau anda ada sejarah penyakit gout dalam family, boleh mula start jaga makan. Kalau nak sihat lama, makan pun mestilah kena bijak. Jangan lupa like, follow and komen lagi banyak info.